Pada pengguna-pengguna Azia. Untuk kali ni aku nak share berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh kereta Azia ni. Baru-baru ni aku nak balik kampung, tiba-tiba bila tekan je pedal, RPM nak naik kepada 2 ke 3 tu dia rasa macam semput-semput. Maknanya daripada 80 nak ke 100 tu dia rasa macam jerking, macam tersangkut-sangkut. Kita ni selalu servis on time, tak ada masalah. Minyak hitam semua tak ada masalah, memang kita tukar on time. Yang jadi masalah ni sekarang ni air filter pun kita tukar selalu, tapi rasa macam air filter ni dah setahun kot aku tak tukar. Sebab yang ni rasa benda yang dah lama aku tak tukar. Nanti kita cek sekejap lagi. Okey, kalau macam yang ini dia punya air filter dia yang ni setahun dah tak tukar. Condition dia memang kotor tapi boleh pakai lagi, tak ada masalah kan, tak ada masalah untuk air filter dia. So kita nak buka cover benda apa semua ni, kita nak check dulu lah geng. Okey, so kita nak check dulu apa masalah dia. Orang yang ternampak video ni, okey, ternampak video ni kat Azia, korang tekan button subscribe geng. Mana tahu ada apa-apa masalah yang kita boleh kongsi, kita kongsi bersama. Okey geng. Okey geng, so untuk sebelum tu kita start dulu kereta. Sebab daripada sini apa yang aku perasan, kereta ni RPM tak ada masalah. RPM dia tak ada naik turun, RPM dia statik. Okey, pada 1000 lebih kurang lah 1000 RPM dia. So benda yang paling lama sekali aku rasa aku tak tukar adalah spark plug geng. Okey, kita tutup lah QR code dia ni. So spark plug. So hari ni aku nak buka, nak check betul ke masalah ni berpunca daripada spark plug. Maknanya bila kita nak overtake, kita tekan pedal minyak je, kereta ni tak pergi, dia sangkut-sangkut kan. So daripada perkongsian video komen yang memang kerja diorang 100% orang kata repair kereta, rujukan daripada situ. So ni kita try tukar spark plug dulu, benda yang paling murah lah selain daripada air filter. Sebab kerja aku jual kereta geng, kat dalam ni showroom. Okey, kat dalam ni showroom. Korang nak datang tengok Saga baru dah ada dah kat dalam tu. Okey. Okey, so kita letak dulu. Kita punya spark plug ada 3 batang panggil. 3 batang lah lebih kurang. Spark plug G-Power. Yang ni beli pun lebih kurang dalam 70-80 ringgit. Okey, so kita buka dulu cover ni. Tarik je. Cara nak buka dia, kita tarik. Sebelah sini pun boleh tarik. Okey, yang ni boleh keluarkan, senang je. So kita nampak dia punya plug coil dia dekat situ. So kita kena ambil spanner. Okay, kan? So untuk buka dia punya skru, dia menggunakan pembuka skru ni bersaiz, sekejap tak nampak 10. Nampak ke kan? Okey, sekejap. Okey, 10. Okey, so kita buka ketiga-tiga dia punya skru ni kat sini. Okey, buka je. Korang kalau ada alat senang lah nak buat kerja. Satu tangan pegang kamera, pegang phone, satu tangan buat kerja kan. Kalau ada kawan-kawan nak tolong pegang telefon, senang je. Kita nak buat video. Macam biasa korang buka je dulu. Korang buka je dulu, kena pakai 2 tangan lah, cepat sikit. Okey, so inilah bentuk dia punya skru. Okey, dia punya skru kat sini. Ketiga-tiga kita letak je atas ni. Okey, so yang ini dia punya spark plug. Kita tengok, kita buka dulu kan. Buka dulu, kita keluarkan dia dulu. Okey, ni dia punya barang, spark plug. Ni kalau kita tengok, sekejap nampak zoom tak? Dia tajam Okey, ni. Ni yang baru dia macam ni. Dia tajam. Okey, kat sini kepala dia ni kat sini. So kita tengok yang lama macam mana. Adakah dia dah kehabisan dia punya benda ni, orang panggil apa aku pun tak tahu. Okey, so plug coil kita dah cabut dah. Ni dia punya plug coil, tengok tak ada masalah daripada sini. Pada dalaman pun tak ada masalah plug coil dia. So kalau korang nak buka plug ni, kena ada soket plug lah geng. Kena ada soket plug.
ataupun spanner plug. Ni senang lah untuk buka dia kalau ada. Ok, so kita pakai Richard di bahagian atas ni. Ok, so kita dah pakai Richard, kita pusingkan dia je untuk buka dia. Boleh buka belum? Sikit lagi. Sikit lagi. Macam belum lagi. Okey kan. So dah boleh tanggalkan dia. So kita tengok kalau boleh zoom yang lama ni. Okey. So dia tak nak zoom. Ni G power juga ni. Sebelum ni kita tukar G power juga kan. Kalau yang baru punya sekejap kita. Okey kan. So yang ni yang baru. Okey, yang ni yang baru. Kalau tengok kepala dia lain kepala dia. Yang ni yang lama. Kepala dia dah banyak jarak dia. Daripada sini ke sini banyak jarak dia. So kita try tukar dulu. Aku nak tengok kereta ni semput lagi ke tak. Okey, so kita dah masukkan yang baru kat sini. Kita letak elok-elok dia ni. Okey, kita letakkan elok-elok dekat dia punya ni. Okey, kita masukkan betul-betul. Okey, kita masuk betul-betul. Kita pusing dulu pakai tangan. Lepas tu baru kita pakai Richard lah. Pastikan dia tak rasa ketat. Kalau ketat tu korang jangan paksa, takut loose dia punya thread. Biasa macam tu lah. Ok kan, so kalau kita tengok dia punya kepala plug sekejap, susah nak tengok model lama ni tu kan, memang jarak dia dah jauh lah. Sebab tu mungkin dia akan semput-semput bila kepala dia yang pendek. Ok, so kita testing yang baru. Kita dah masukkan kat dalam ni, kat dalam dia punya tempat ni. Tu member kita pergi buat grab dulu. Ok, so semua plug kita dah masukkan ke dalam dia punya tempat ni. Kita masukkan balik dia punya plug coil ni. Kita ikut balik yang mana yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Kita follow je balik macam mana cara kita buka tadi. Ok gang. So ni tempat skru dia lah ni, kalau korang tengok. Ok, coil plug tengok tak ada masalah lah coil plug. Tapi suspek utama dia plug lah. Sebab aku rasa plug ni dah 5 tahun kot tukar, masa 50,000 km dulu. Lepas lagi boleh pakai tu, henjut sampai lunyai lah orang kata kan. Kita pasang balik skru-skru dia. Tangan je dulu kan, sebelum kita ketatkan pakai tangan saja dulu. Lepas tu baru kita pakai tool lah untuk ketatkan dia tu. Ni masukkan, kita pakai tangan je dulu. Dia tak boleh nak kuat-kuat sangat, nanti dia loose ataupun dia pecah. Tak silap dia plastik barang ni. Ok, so macam biasa macam buka juga tadi, kita ketatkan balik. Tak payah ketat sangat, secukup rasa je. Jangan sampai dia loose dah. Kan. Check balik. Okay, so kita pasang balik dia punya soket belah belakang ni. Okay, so last kali kita dah pasang soket dia. Kita pasang balik dia punya apa ni, dia punya cover lah belah atas ni kan. So korang masukkan dulu tempat ni macam ni. Okay, ngam tu letak je, tekan kat sini. Lepas tu kat sini dia ada tempat holding dia. Dah. So settle lah cara pasang spark plug. Ok gang. So mana-mana lain sekejap kita check dulu. So kita try start dulu kan. Try start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia semput lagi ke tak? Kalau tak boleh rasa time start pun kita boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam tak ada.
Kalau ada juga mungkin benda lain. InsyaAllah tak ada gang. Ok gang, so lepas korang tukar spark plug tu, korang kena test dulu. Test dulu, tengok betul tak. Kalau ada jerking-jerking lagi tu, mungkin benda lain lah. Tapi kalau tak ada tu, confirm spark plug. Ok, so ni aku nak pergi test dulu. Terima kasih kepada yang tonton aku punya video. Korang nak cari kereta Saga baru, datang je showroom. Sekarang tengah, orang kata tengah viral Saga ni, memang banyak demand. Ok, so nanti kita buat video pasal nak tukar OCH pula. Tengok macam mana. Ok, and thank you so much. Habiskan masa untuk tengok aku punya video.